Setiap detik dalam sejarah selalunya bermula dengan satu penolakan, kan? Hari ini, kita akan patah balik ke tahun 1948 untuk faham macam mana penolakan terhadap Malayan Union telah mencetuskan lahirnya sebuah persekutuan yang baru. Ini kisah di sebalik tabir penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Cuba anda bayangkan situasi ini, sebuah perlembagaan yang diperkenalkan oleh pihak British ditentang habis-habisan oleh orang tempatan. Ini dah tentu wujudkan satu kekosongan dan satu persoalan besar. Jadi, apa langkah seterusnya? Apa nak buat lepas ni? Inilah titik tolaknya. Malayan Union 1946 yang diperkenalkan sejurus selepas Perang Dunia Kedua, boleh kita katakan gagal sepenuhnya. Ia mencetuskan bantahan yang sangat besar, terutamanya daripada orang Melayu. Dan kegagalan inilah yang membuka jalan kepada sesuatu yang baru. Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi, macam mana krisis ni nak diselesaikan? Kerajaan British pun bertindak dengan menubuhkan sebuah badan khas, namanya Jawatan Kuasa Kerja, yang ditugaskan untuk merangka satu perlembagaan yang baru dari mula. Okey, apa sebenarnya tugas Jawatan Kuasa Kerja ni? Misi utama mereka adalah untuk merangka draft asas bagi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Merekalah, boleh kata, arkitek di sebalik perjanjian penting ni. Dan mereka tak buang masa langsung. Jawatan kuasa ni ditubuhkan pada bulan Julai 1946 dan dalam masa tak sampai 5 bulan, menjelang November, draft cadangan mereka dah pun siap. Cepat kan? Ini menunjukkan betapa gentingnya keadaan masa tu. Tanah Melayu perlukan satu rangka kerja pentadbiran yang stabil dan perlukannya dengan segera. Sekarang, persoalan yang lagi penting, siapa yang terlibat dalam perbincangan ni? Maksudnya, siapa yang duduk semeja untuk tentukan hala tuju Tanah Melayu? Nah, ia merupakan satu perbincangan 3 penjuru. Okey, ada 3 kumpulan utama yang terlibat dalam rundingan ni. Di satu pihak, kita ada wakil-wakil daripada Raja-Raja Melayu. Di pihak yang lain pula, wakil UMNO yang masa tu dipimpin oleh Datuk Onn Jaafar. Dan untuk melengkapkan meja rundingan ni, tentulah ada wakil daripada Kerajaan British. Gabungan 3 kuasa inilah yang membentuk Jawatan Kuasa Kerja tersebut. Tapi, ada satu perkara yang sangat penting untuk kita faham. Siapa yang tak ada di meja rundingan tu? Perbincangan ni sebenarnya agak eksklusif. Golongan bukan Melayu dan juga kumpulan nasionalis Melayu yang radikal, mereka tak dijemput pun untuk serta. Satu pengecualian yang kemudiannya akan mencetuskan kritikan dan ada implikasinya yang tersendiri. Jadi, apa hasil daripada perbincangan Jawatan Kuasa Kerja ni? Mereka berjaya menghasilkan 5 cadangan utama yang kemudiannya menjadi teras kepada Persekutuan Tanah Melayu. Jom kita tengok satu persatu. Okey, jom kita pecahkan 5 cadangan utama ni. Yang pertama, menyatukan semua negeri Melayu bersama Pulau Pinang dan Melaka menjadi satu persekutuan, tapi Singapura sengaja ditinggalkan. Yang kedua, dan ini tuntutan paling utama orang Melayu, kedaulatan Raja-Raja Melayu mesti dipulihkan sepenuhnya. Ketiga, satu formula kompromi diwujudkan, kedudukan istimewa orang Melayu diiktiraf, manakala kepentingan sah kaum lain pun turut dilindungi. Keempat, kuasa diagihkan dengan menubuhkan Dewan Perundangan di setiap negeri. Dan yang kelima, isu kerakyatan. Syaratnya diperketatkan sebagai tindak balas langsung kepada syarat yang terlalu longgar di bawah Malayan Union. Semua cadangan-cadangan inilah yang akhirnya membawa kepada termeterainya satu perjanjian yang bersejarah. Dan dari situlah lahirlah sebuah entiti politik yang baharu. Perkataan yang paling penting kat sini ialah kompromi. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ni bukanlah satu kemenangan mutlak untuk mana-mana pihak. Sebaliknya, ia adalah hasil tolak ansur, satu jalan tengah yang dipersetujui antara kepentingan Raja-Raja Melayu, tuntutan UMNO dan juga agenda British. Ya, inilah intipatinya. Ia adalah sebuah kompromi yang bersejarah. Asas-asas yang dipersetujui dalam perjanjian ini bukan saja berjaya selesaikan krisis Malayan Union, tapi yang lebih penting, ia meletakkan landasan untuk negara kita pada masa hadapan. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba renungkan sejenak. Macam mana kompromi yang dicapai lebih 70 tahun yang lalu ni berkenaan kedaulatan raja-raja, hak istimewa dan juga kewarganegaraan masih terus membentuk dan mempengaruhi struktur politik dan sosial Malaysia sehinggalah ke hari ini.